Ni replika lah Kaabah. Ni ada jemaah dari mana ni? Dari Yaman ke? Pakistan. Pakistan. Oh, Pakistan hidung kecil Oh. Mix Oh, dengan yeah. Mongol. A lot of mix. A lot of mix. Mongolia. Adik. Masjid Jamek Tengku Razali. Dia copy paste je. Masjidil Haram ni. Saya ada replika ni. Ini kawasan sekitar lah. Ini kalau budak-budak pasti pergi musim haji, dia punya aktiviti tu, ini memang sesuai lah. Apa dia? Tawaf 7 kali. Tapi ini replika je. Kalau betul-betul kat Mekah tu ialah. Oh, ni tadi jemaah dari Yaman. Yaman ke Bosnia ni. Dia lagi tawaf lah ni. Mana seorang lagi? Tak cukup ahli jemaah ni. Hazim. Toilet Berhadas. Berapa hari dah? Berapa hari? Berapa hari dah? Sekali dah. Adik apa? Mana bu? Oh. Kamu boleh lepas makan nasi kerabu. Saya risau kamu muntah nanti. Mana Bazim? Bazim! Tada! Tempat ruang solat ya? Ada apa? Bilal. Ruang solat. Macam dekat tempat Nabi duduk. Nanti kita solat. Saya nak pergi toilet lah. Syuk besar. So, ni ruang solat dia. Pergi ya. Abang Azim dah pergi dah. Macam mana tu? Inilah dia replika. Replika sebiji. Assalamualaikum Kak. Ni tempat wuduk.
Ni tanda perempuan, tanda Saki belah sana kot. Ni waktu Malaysia sekarang pukul 9.37. Waktu di Mekah pukul 6 minit. Okay lah, kita akan habiskan video ni lah. Ni kawasan-kawasan luar lah, kita kawasan luar. Oh tu, kita sampai habiskan kat situ. Dia dah pusing lah satu ni. Yelah, replika. Ni dia orang makan. Orang makan. Buat kenduri ke apa sebut. Tu. Hari ni 2 bulan 5 2026. Ni tandas. Sini ke? Ni masjid di sekitar Gua Musang Masjid Buluh. Orang kata Masjid Buluh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.